Assalamualaikum kawan-kawan semua. Kali ni saya nak berkongsi cara saya buat tahu goreng ubi kentang. Sangat mudah. Mula-mula kita goreng tahu sehingga kekuningan. Seterusnya kita goreng ubi kentang sehingga masaklah ya empuk. Kemudian kita tumis bawang putih yang dicincang dan juga cili Thai ataupun boleh guna cili api. Seterusnya masukkan tahu dan ubi kentang tadi, masukkan air tepung jagung dan kicap masin. Kita tak perlu garam ya. Okey, masukkan minyak bijan. Gaul rata. Menu yang sangat simple tetapi memang menyelerakan. Kawan-kawan boleh rasa jikalau tawa kawan-kawan boleh letak sedikit serbuk perasa. Menu kita sudah pun siap. Senang kan dan cepat dihidang. Okey kawan-kawan, makan dengan nasi putih yang panas-panas memang bertambah makan nasinya kawan-kawan. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.